Assalamualaikum, howdy Rex, welcome Rex. Selamat datang semua, Assalamualaikum. Selamat malam semua, salam hari Jumaat pada semua nenek-nenek moyang yang ada. Apa khabar, sihat ke? Sihat ke semua? Aizat Amir, welcome. Selamat datang semua. Assalamualaikum semua. Apa khabar, sihat ke? Audi tuan? Audi. Kamu sudah berjumpa dengan Tuan Hamdan semalam? Belum lagi ya? Semalam dia dah datang di sini dan hamba suruh dia jumpa dengan kamu, hantarkan surat pada kamu. Semalam saya tidur awal lah. Mereka Bro Yat, welcome my bro. Bro Yat, welcome. Thank you for the sharing. Terima kasih. Apa dia tuan? No worries bro. Malam ni dia ada ke? Kemungkinan dia ada. Mungkin dia sudah bangun tidur, tapi tidak tahu di mana tuan. Bro Yat, bila nak masuk sini Bro Yat? Hai bro. Sini you can say, or you can speak. I think kalau kau cakap style cowboy is very nice bro. Kasi the best bro. The English cowboy. Show him. Howdy apa cik kau? Howdy Nish. Tak dengar kan apa saya cakap kan? Saya cakap perlahan-lahan tadi. Ini saya dengar apa saya cakap tadi? Perlahan tak dengar kan? Howdy Kak Wah Syazrin, terima kasih untuk share-nya. Terima kasih Kak Wah, terima kasih untuk like-nya juga. Terima kasih. Ini tak dengar kan saya cakap apa tadi? Tak dengar eh? Tak dengar kan? Okay. Nanti saya beritahu. Ya tak apa. Tapi bukan kat sini lah, nanti saya beritahu lah apa yang saya cakap tadi. Kak Wah semua mesti cakap, apa benda kau bawa cakap ni kan? Syazrin kata, apa benda kau bawa cakap ni? Benda yang dia cakap perlahan-lahan tak nak bagi tahu kan? Mana boleh? Tapi NH nanti saya beritahu lah. Tapi jangan diam NH nak tahu apa benda saya cakap. Oh no.
Ada apa hari ni? Tak tahu lah, kita menang mandi kat Gunsmith lah ya. Tak tahu nak buat apa. Nak kata memburu, daging dah ada. Nak kata nak cari air, air dah ada. Apa nak buat? Lagipun dah lama tak duduk Gunsmith kan. So kita duduk Gunsmith lah ya. Kita duduk Gunsmith lah ya. Oh kejap, saya nak ni lah guys. Saya nak hantar surat pada trainer kuda, horse trainer. Sebab saya nak ni lah. Saya nak apa, saya nak beli kasut kuda. Ada nombor tak ada. Ada pun. Fizo tak tahu ada ke tak. Okay, kita try tanya Jalak Lenteng lah Hari tu saya ada ni KOT 17599. Saya nak beli kasut kuda guys. Kasut kuda saya dah nak 50 nak ke 40. Makan minum jangan lupa tuan. Baik. Terima kasih ingatkan. Saya cakap perlahan lagi. Semua tak dengar benda saya cakap. Semua tak dengar apa saya cakap tadi. Diam-diam saya cakap perlahan-lahan. Saya gerakkan bibir je. Mana Waikun? Buat tak nampak. Hey. Buat tak nampak Okay. Buat tak nampak. Okay. Oh, Abadul ni bila Kobau pakai ni baju moden baru dia datang baru dia baru nak tegur. Okay, fine. Kobau pakai baju lawa baru dia dia kena. Oh, okay. I know where this is going. Tak boleh, ni tempat campfire. Alright guys, jom apa? Abadul sekali lagi. Tapi itu memang realiti kan Abadul, betul tak Abadul kan? Kita pakai lawa-lawa, kita ada duit baru orang nampak, betul tak Abadul? Kan? Bukannya sengaja kita cari duit banyak. Kita cari duit banyak untuk orang kenal kita, betul tak Abadul? Kan, betul tak Abadul? Kan? Kita jadi bos Gunsmith. Kita nak cari uang kertas banyak-banyak untuk orang sanjung kita, untuk orang kenal kita, betul tak Badul? Kan? Kita jual senjata pada orang, kita cari wang tu akan pergi pada kita. Nanti kita boleh buat apa saja dengan duit kita, betul tak Badul? Kan? Betul tak Badul? Bila kita dah ada wang baru orang nampak kita. Bila kita dah ada kuasa baru orang nampak kita, betul tak Badul? Betul kan Kanda kalau Kanda salah? Aku rasa aku kecil orang. Tak sangka kan Abadul dah macam ni sekarang. Oish. Dia belum tahu lagi kalau Kobau jadi. Dia belum tahu lagi kalau Kobau macam mana kan. Betul tak Abadul? Dah lah Kobau itu hasut Abadul. Audi Kanda Kanda biawak. Dan hari tu Kobau dah hasut Abadul lah, nak sukakan duit kan. Ini kalau apa dia pun dah tengok kanda dia dorang tu dah berfoya-foya dengan wang buat apa kan. Pergi ke boat Royal Rose. Betul sekarang ni Abadul tak nak kawan dengan orang miskin.
Kita cari uang selama ni sebab kita nak improve diri kita. Betul tak Abadul? Kan? Kita nak majukan diri kita. Yang orang guys RP je, betul. RP je guys. Ini kita RP komen lah dengan Abadul. Ya betul lah Abadul. Kita RP komen dengan Abadul lah kan Abadul. Kita cari uang banyak-banyak untuk kita majukan diri kita. Howdy Hazel. Howdy Hazel. Abadul tak keseorangan. Kobau sependapat dengan dia. Kobau sependapat dengan dia. Kan kita cari uang kertas, kita cari duit untuk kita majukan diri kita. Kita nak majukan diri kita ke depan. Kita nak bawa suku asli ni menjadi moden. Kan? Howdy tuan. Howdy tuan. Tuan ada daging yang saya boleh beli kah? Oh tidak ada tuan. Oh, okey baik. Ya baik. Yang hamba ada pun bekalan cukup untuk hamba saja tuan. Tidak apa tuan. Baik, terima kasih ya. Baik sama-sama. Betul tak Badul? Kita cari uang, kita cari duit untuk kita maju ke depan. Nak harap suku Apache lambat lagi. Oh, dia tak nak harap suku Apache. Tak apa. Kita cari uang, kita nak majukan hidup kita ke depan. Betul tak Abadul? Apa salahnya kita cari uang sendiri? Kan? Ya RP je guys, RP je guys. Betul-betul gagak dah merajuk tu. Itulah tu. Kan? Bila dia cakap apa-apa, Kobau pun diam kan. Kobau dia nak bersependapat dengan Abadul. Dia nak sependapat dengan Abadul kan. Dia dah rasa duit banyak kan Kobau ni. Tengok baik tu lah. Kita dah tahu dah dengan duit banyak kita boleh buat apa. Ya wang kan dia pun sudah ada 15k. Betul tengok. Kan dia biawak pun dah ada 15,000. Apa kita nak buat ni? Oh makan, minum. Lupa RP komen dengan Abadul terus lupa nak buat apa. Kan? Betul tak Abadul? Orang tua tu pun suka kecing-kecing, betul? Nak sponsor NH tak apa. Minta kat saya 5,000, saya bagi 5,000. Kalau nak. Tak payah 10 sen, saya bagi 5,000 terus. Wah kau, ya saya bagi 5,000. $5,000 saya bagi. Ini goyang kaki ya. Mana Abadul? Abadul ada lagi Abadul? Ada lagi tak Abadul? Abadul tak ada lagi dah. Asal Abadul nak live. Welcome Umi, welcome. Tu Abadul. Betul tak Abadul? Kita cari uang, kita cari duit untuk kita majukan diri kita. Betul tak Abadul?
Sampai bila kita nak duduk dia takut lama. Betul tak Abadul? Kan Abadul? Ha. Sampai bila kita nak duduk dia takut lama. Kan? Kita kena majukan diri kita. Nah, sekarang ni orang asing dah tahu nak kalahkan suku asli dengan senjata, dengan peperangan susah. Dia nak kalahkan suku asli dengan peperangan susah. Jadi dia main duit, wang. Jadi bila dia lawan kita dengan duit, kita lawan balik dengan duit. Ya. Betul tak? Betul tak? Yuyun, welcome Yuyun. Selamat datang Yuyun. Gaji macam mana, ada cuti tak? Amboi. Dah tanya gaji, dah tanya cuti dah. Yuyun, terima kasih untuk adminnya. Terima kasih, semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Terima kasih. Tu NH tu, belum apa-apa lagi dah tanya cuti, dah tanya gaji dah. Kau. Belum apa-apa lagi dah tanya gaji. Gaji macam mana? Cuti ada tak? Amboi, nanti amboi. Dah tanya gaji, dah tanya cuti, amboi. Itu saya cuba try kerja kat Abadul. Katanya cari cuti kalau mau kerja sama dia. Yelah, sebab dia nak cari wang banyak kan. Tak ada cuti lah. Halo semua, halo Yuyun. Welcome Yuyun, selamat datang Yuyun. Apa khabar Yuyun, sihat ke? Hazel, terima kasih untuk 10 TikToknya Hazel, semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Terima kasih. Belum interview dah tanya gaji dengan cuti ya. Kejam punya bos. Itulah. Abadul dia nak cari uang banyak, sebab itu tak ada cuti. Welcome. Siapa yang baru masuk, jangan lupa bantu-bantu tap screen, dan juga jangan lupa bantu-bantu juga copy link banyak-banyak. Copy link banyak-banyak. Macam NH dah buat tadi kot. Macam NH buat tadi, dia share live, tapi dia tak paste mana pun, dia copy link je. Kan. Copy link banyak-banyak. Aduh, hantar surat kat tetap. Oh, tadi saya nak hantar surat ke ni, ke apa orang kata, ke host trainer. Saya nak beli kasut kuda. Kedai sana kita biarkan je lah ya. Apa tadi? Saya nak try Jalak Lenteng. Tanya Jalak Lenteng sekejap. KOT 17599. KOT 17599. KOT 17599. Kita save aja. Add. Okay. Jack, welcome Jack. Mana Jack?
Siapa ni? Yuyun, terima kasih untuk kau pilihan Yuyun. Semoga dimurahkan rezeki berdagang sekalian. Terima kasih. 58118. Ada ke? But is picking up later. Okay. Okay, okay. Ting 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 ting. Mana pergi beruang tu? Hilang dah. Gaji per dolar Per dolar 0.5. Jika dapat kumpul lebih 200 komisen $50. Sihat kata aku bos, sihat Hazel. Alhamdulillah. Semua yang hari ni sihat ke? Macam mana hari ni? Hari ni esok dah start cuti kan? Esok cuti 2 weekend. Apa perancangan esok? Ada pergi mana-mana ke? Tuan nak tanya boleh? Apa tu Hazel? Mau tanya apa? Apa soalan tu Hazel? Apa soalannya Hazel? Mau tanya apa? Nanti dari tuan ada masuk Nusan tak? Tengok keadaan. Mana tahu? Tak tahulah. Mungkin masuk kot. Dia tak tahu je. Tidak ada masuk kot. Masuk ke tidak tak tahu lah. Tengok dulu. Macam mana? Wagau. Howdy, I'm back. Hey, nice. Welcome back. Nanti dari tuan dia masuk Nusan tak? Okay, jawapannya tak tahu. Soalan perangkap ni. Itulah tu. Hazel nak perangkap ni. Siut Hazel. Hazel nak perangkap ni. Aduh. Dia tak perangkap ni. Ni tengok ni. Hazel perangkap saya. Bahaya soalan ni. Itulah tu. Jawapan dia saya tak tahu. Kalau masuk. Kalau tak masuk tak. Macam tu. Saya tak boleh nak bagi kepastian. Macam tu. Halo Ann, halo. Faham. Betul, faham. Hello cinta. Aduh. Amridan, welcome Amridan. Halo cintaku. Korang dua ni galak. Tak ada lah. Tuan Jarak Lenteng tak ada lah rasanya. Kita naik wagon je lah pergi mana-mana. Jealous kata tuan? Tak. Mana ada. Ada jealous? Tak jealous pun.
Mana ada? Dah mula dah. Apa dah mula dah? Astaga. Apa benda? Sibuk tuan Riz Raven ni. Kesana ke sini bawa wagon. Kemahin sibuk lagi dah. Sibuk betul dia. Guys, kita jalan-jalan. Tuan tanya tanya apa ni? Apa ni Tanya apa ni apanya? Apa nya? Benda. Bendanya apa bendanya? Itu ketiti terus keluar yang manis-manis. Manis. Tapi bidadari saya adalah tengah tengok ni. Mungkin dia tengah gelak-gelak sekarang ni. Saya baru masuk titik tiba-tiba Widi. Bidadari saya mungkin tengah tengok ni. Mungkin dia tengah tengok sambil tergelak, sambil tengok komen-komen korang semua. Manis-manis kan. Hai bidadari tuan kau angkat tangan. Wave kat dia. Masa tu like masih kosong tu. Kasih hai sama dia. Mungkin dia tengah tengok sekarang ni. Saya like tau. Terima kasih. Mungkin dia tengah tengok sekarang ni. Korang hai kat dia. Mungkin dia tengah tengok sekarang ni. Saya live. Hai bidadari. Nanti dia jawab lah tu. Dia jawab seorang-seorang. Manis ke ni? Manis Manis ke ayat saya tu? Manis ayat saya tu? Habislah. Ya manis sampai diabetes. Habislah Tuan Khabar kena ngusik aje lah lepas ni. 2 kali saya baca. Semoga sihat selalu mimpi terindahnya Tuan Khabar. Amin. Semoga dia sihat, sejahtera. InsyaAllah. Semoga bidadari saya itu sihat sejahtera insyaAllah. Amin. Kenapa ayatnya terlampau wow N. Jarang kan saya ni selalu kalau ayat-ayat manis tu selalu yang tak ikhlas dia sebab RP kan. Sebab in RP. Tapi ini melibatkan OC, so dia ayat tu ikhlas tau. Baca 1 kali macam wow, baca 2 kali memastikan saya tidak mamai. Selalu Khabar mana nampak ayat manis kan, betul tak? Kan? Khabar mana ada? Khabar dia hati dia kering. Ni orang. Pani boleh guna ayat pick up line biri-biri. Tak ada.
pick up line tak ada. Sekejap sebentar. Beruntunglah siapa nona yang dapat tongkol bawah tu kan. Beruntung kan, siapa lah dia kan. Beruntung betul lah siapa yang dapat tu. Yang dapat saya. Kamu selalu mamai. Howdy, Pipit. Sekejap, dia sudah saya cari ada ni tak lagu pick up line tu? Ada lagu pick up line tak je? Lagu pick up line ada ke? Sekejap. Lagu pick up line saya letak kat sini lah. Lagu pick up, yalah mestilah bidadari tengah tengok ni Pipit. Salah lah. Bidadari tengah tengok ni tu yang pasang lagu pick up line untuk dia. Cik ke main. Tapi diorang tak tahu, tak kenal. Manis sekali ya tuannya. Manis. Of course manis. Hanya untuk dia. Manis hanya untuk dia saja. Untuk orang lain, no. Mana lagi pick up line? Sekejap. Manis potong kaki dia. Jangan puji dia nanti makin kembang. Itulah tu, jangan dipuji Pipit tu, nanti makin nakal dia. Pening kepala saya nak handle dia nanti. Oh ada. Okay. Takut nak dengar, takut muntah. Sekejap, okay. Kalau dia tengah dengar lah. Sekejap Sayang tahu tak macam mana nak cari kesempurnaan. Apa sudah dia jawab? Tak tahu? Macam mana cari? Kesempurnaan tu tak perlu dicari, sebabnya kesempurnaan itu ada pada sayang lah. Okey dah, cukup. Oh, duit banyak sini. Oh, okey, tak feel lagi sekejap. Okey, sekejap. Okey. Sayang. Sayang tak macam mana nak mencari kesempurnaan. Lepas tu dia jawab, tak tahu. Kesempurnaan tu tak perlu sayang cari lah, sebabnya sempurna itu adalah ada pada sayang. Widih. Okay dah, that's all. Thank you. That's all, thank you. Aduh, geli pula aku gerak lu. Hey. Ni mana sampai diabetes ni. Aduh. Sekian untuk live ini. Bukan, belum habis lagi kanda, ada lagi. Jangan tunggu pun cakap macam tu. Kita tak biasa kanda kita mana-mana sini meremang dulu rumah. Yelah, bukan bagi kat kau, bagi kat dia. Alamak, rasa macam ada kugal lah guys. Tengok manis tu sampai kugal pun datang tau. Ada kugal ke? Gigit dia. Aduh. Ina lain macam itulah tu. Tamat lah sudah. Belum lagi ni. Belum tamat lagi. Kokak dia kugar. Aduh. Bila tengah blushing tu, of course lah blushing. Kau tak tahu lah dia blushing tu, confirm. Bidadari tengah tengok ni.
tapi tak tahu siapa dia. Merah-merah pipinya. Mungkin dia tengah tepuk bantal sekarang ni. Mungkin dia tengah tepuk bantal, dia tengah peluk-peluk bantal ke kan. Masa cakap kan. Tengah sifat-sifat bantal lah tu. Tepuk-tepuk yang jerit. Cerita lah tu. Tepuk-tepuk yang jerit dia. Maksudnya beroperasi. Tengah guling-guling senyum sorang-sorang. Tapi streaming tuan baik. Terima kasih kan. Masih lagi beroperasi dan diskaun. Peluru senjata berat masih lagi ada. Kita orang ni meremang geli, ya Allah, help. Kita tak biasa dengar pick up line dari kanda kita. Aduh. Kita bagi-bagi dekat bidara kita. Oh, ada surat. Oh, saya berada di training kuda Jalak. Okey. Mari kita ke tempat training kuda. Alhamdulillah. Marilah kita ya. Kanda bagi kendian lah, kanda personal. Misal kami meremang ramai-ramai. Bila orang yang jarang sweet-sweet tiba-tiba bagi kat lain macam rasanya. Kidding tau, dah dari kanda. Tu. Apa pipit dia bergurau tu sayang. Kan macam kau dah kenapa? Kau ni kenapa? Kau tinggal sini ke? Pada sayang saya yang tengah tengok ni, pipit kata dia bergurau-gurau je. Kalau saya tengah tengok sebentar, pergi saya sampaikan pesan jap. Howdy tuan. Howdy. Tuan, nanti kalau ada sesiapa yang mencari Gunsmith Annesburg, katakan nama pergi ke tempat training kuda, yang membeli kasut kuda dengan host trainer. Boleh tuan. Baik, terima kasih ya tuan. Sama. Risau kalau Nona jumpa tuan kau bawa dari jauh, dia dah senyum-senyum. Rasanya dia tengah senyum tu sekarang ni. Sekarang dia tengah senyum ni. Dia dah tak dapat menampung lagi apa senyum dia tu kan. Dia dah tak dapat tampung lagi senyum dia tu macam mana kan. Mungkin senyum saya sekarang dah sampai ke pipi, dah sampai ke telinga. Mungkin dah sampai ke kepala senyum dia tu. Sampai kepala. Wahai bidadari tong ke bawah, kalau ada masa masuklah Nusan yang baru kenalan. Kada sayang yang tengah tengok, sayang dua anak saya masuk Nusan. Macam mana ni sayang?
Kalau saya yang ada tengah tengok. Nenek moyang nak berkenalan pula ha. Ada. Relax. Kalau ada adalah, kalau tak ada tak adalah. Itu saja. Asal tak berbunyi dua ketul di dalam kali. Nampak? Dia dah hantar WhatsApp, dia dah hantar apa dah? Dekat hijau dah. Dia dah senyum-senyum dah tu. Dia dah hantar dah kat hijau tu. Dia dah senyum dah. Nas, terima kasih Tuan Amin Nas. Semoga dimurahkan sikit dah mudahkan urusan Nas. Terima kasih Nas. Bidadari saya dah senyum-senyum dah tu. Dia dah gelak-gelak lah tengok komen. Dia hantar dekat saya punya ni, hijau-hijau. dia dah gelak-gelak lah baca komen korang. Baru nak date nanti kena kecam dengan keluarga lain. Itulah tu. Tak ada, saya ajak dia date kat Ambarino je, senang. tak ada bandit dah kacau. Saya bawa dia date kat Ambarino dengan Guarma. Dah settle. Masuk je tau, jangan sesuai nanti nenek moyang lipat bumi ni. Jangan sesuai sangat nanti nenek moyang lipat bumi. Amboi, nenek moyang nak lipat bumi nampak? Amboi. Dia dari saya beritahu dia dah malu-malu dah. Dia baca komen korang, dia dah malu-malu dah guys. Dengan pick-up lain saya lagi, dengan korang komen ni lagi. Dia dah malu dah, dia dah gelak-gelak dah baca komen korang. Biar. Nanti masuk dia tu, tengok lah nanti. Howdy, Tuan. Howdy Tuan. Maaf. Jadi tabraknya. Maaf Tuan. Dirimu tidak tahu diriku siapa? Dirimu tidak tahu diriku siapakah, teman? Maaf Tuan, amba tadi termenung sebentar Tuan. Kalau dakwa dan diriku dan apa adikku ini ya. Maaf. Sekali. Tak apa Tuan. Amba boleh bayarkan adalah sedikit uangnya ini, tak tahu tidak cukup atau tidak Tuan. Diriku tidak mau uangmu. Siapa namamu? Orang tua? Nama amba Kobau Gasak dari suku Apache. Orang suku. Mungkin kedepannya kamu hilangkan matamu satu sebelah kanannya. Aku cari dirimu. Kobau Gase. Atau siapa tadi? Aku tidak mau uang Tuan, jadi harus bertanggung jawab berseluruh dengan keluargamu. Apa dia? Betul. Kalau mau mau dibayar boleh Tuan, tapi amba tidak adalah sedikit uang, tak apa. Kalau mau daging boleh Tuan. Tidak, diriku tidak mau daging.
Kau tunggu saja nanti balasan dari diriku karena kau sudah semena-mena padaku tadi ya, menabrakku seperti itu saja. Maaflah sebabnya tadi hamba tidak sengaja tuan. Awas dirimu ah, bembus dirimu sebelum diriku berubah pikiran nah. Baik. Cepat. Diriku rebel tahu. Baik tuan. Janganlah sampai langgar orang. Itulah terlanggar tak sengaja. Siapa tuan tu? Rebels. Tak, biarlah. Itu RPG guys. Jajak apa tadi komen? Ada je pipit ikut. Alamak, pipit ikut pula. Janganlah sampai langgar orang. Itulah tak sengaja guys. Kau langgar bandit. Tak tanya macam kenal suara dia. Dah lah, saya terlanggar bandit. Doi. Ya. Itu Tromen. Itu tidak kena. Di tuan. Oh, itu dia. Itu. Ada tuan jalan lenteng ke? Ini ya sana. Di mana? Di sana ya. Dia. Baik. Terima kasih tuan. Lenteng. Dengan apa? Terus lah dengan training kuda sekali. Ya kan aku tuan kau. Training kuda. Kamu uruskan dulu tuan. Tak apa tuan. Tak apa dia memang begitu. Apa? Saya tidak membeli tuan. Baik tuan. Hamba mau beli kasut kuda lah tuan. Berapa? Duluan ya. Satu saja. Iya kan aku. Iya, satu saja. Satu saja. Ya. Berapa tuan? $50 ya? Ya betul. $50. Itu ada lebih. $10. Oh ya. Tuan pergi. Mana saja. Baik tuan. Baik, terima kasih ya tuan. Baik. Hamba tadi sudah datang di tempat training kuda ini. Ya. Lepas tu tidak ada orang. Lepas tu kebetulan tadi hamba di Anesberg menjaga Gasmi. So hamba tengok di pinboard itu ada senarai alamat surat kan. Hamba cuba kamu dulu. Nasib baik kamu ada. Ya. Tak apa nanti kalau tuan mau surat dia sama saya. Baik tuan. Terima kasih ya. Terima kasih tuan kau. Baik. Jumpa lagi tuan. Okay, I love you. Wow. Dekat dalam masak kot, sekejap. Aku dah saya. Oh tu. Wow. Siapa dia? Tiba-tiba nak I love you kat saya. Mana boleh? Siapa dia? If. Mana pergi anak dedik. Tuan tu siap kirim I love you lah. Itulah tu. Tuan tu cakap I love you risau. Itulah risau kan. Ni kalau bidadari saya tengah tengok ni macam mana? Jealous dia. Wah, cantik sekali ya. Apa dia tuan? Cantik sekali kudanya. Oi, tak cantik tuan. Tengah berhabuk ni. Tengah berhabuk. Ya. Benamkan saja di dalam barisannya tuan kau. Oh ya ke? Ya. Itulah hamba pun mau mencari air dan mau rendamkan dia dalam sungai ya. Betul. Dalam sungai boleh ya? Ya boleh tuan. Baik. Tuan seorang saja ke di sini? Saya ada berdua tadi, seorang lagi tak tahu di mana. Oh, baik. Baiklah. Baik tuan. Baik, hamba pergi ke Valentine dulu ya. Ya baik. Baik, terima kasih tuan. Ah. Sebaik tuan, kalau Nona berperang malam ni offline terus, itulah tu bahaya tau. Nasib baik tuan lah. Kalau Nona habis saya. Habis aku. Habis kandar kamu ni tau. Malam ni takut hijau-hijau dia off tau. Nasib baik tuan. Risau.
Terus off live. Itulah tu. Risau tau ni. Nanti bidadari saya nanti apa ni? Sebaik tuan tau. Kalau Nona nanti daripada hantar apa? Terus ni. Terus off tau. Kesian dia. Sebaik tuan. Oh, selamat. Nenek moyang dah saya dulu baik Pipit. Terima kasih Pipit singgah Pipit. Risau tak boleh hantar kat Surat Hijau nanti. Itulah tu. Risau tak boleh hantar kat Surat Hijau je nanti. Risau saya. Bukan tu. Oh tu kan dia cakap. Oh okey. Oh faham. Oh yelah. Saya dulu baik. Alamak ada ular. Eh. Agak dugu. Ini kena kapagai gini. Kena kapaga bigi sogon ni gini berkesagar tegang agak jaga lagan agak dugu. Biar ka peging sagan ni gitu ko. Agak dugu. Begerigi sagayaga regep agadaga kagarabaga. Regep tinggi jaga agak laga. Agapaga yaga kagamugo agadaga. Agapaga sagayagadaga. Ogo kegeraget agadaga magago. Kegeraget Yaga. Kegeraget sagayaga bogo lagi magakakan. Baga gigi kugudaga laga. Regep sagayaga magahugu regep. Regep tinggi jaga agadaga. Sagayaga. Regep tinggi jaga agadaga. Kagalaga begin degi sagadaga. Taga pigi degi stogo regis sagadaga. Ogo tidak kagalaga kagalaga gitu go. Sagayaga kagalaga kagamugulaga maga sigiki. Kagalaga sagayaga jugum paga bigi yaga waga. Ganti sagayaga bagir kita ga ugu degi yaga. Ugu lagi. Yaga bogo lagi. Yaga. Buku gak apa ga. Kagamigi sagadaga ugu bagar kagamigi sogon. Oh keduku. Bigi sogon. Sigiagan digiaga. Bigi sogon gini pun kon agak-agak saga kigit. Dagaraga tiging gigi juga gaga. Digiaga dagaraga kigit togot. Agak kigit nyaga. Dagaraga kigit togot pukulaga kaduko. Yaga. Begitu gulaga. Begitu go yagan sagayaga pagerlugu bagat gini gi. Bagasagar gini. Agak dugo. Naga sikit bagai gi. Yaga. Sige lagi. Bagai gi laga. Sagayaga pagigi vegalagan tagan lugu. Yaga. Bagai. Bagai. Tugu akan lagi tugu caga kaga pagat taga lagi. Tigi daga degang agar laga. Digaga bigilagam su. Ogo. Tigi daga degang agar pagulaga. Mana bau nak pergi Valentine? Su. Tigi daga tagaugo. Yaga. Magahugu taga nyaga kaga. Kagamgo taga nyaga laga. Digiga. Bagai gi. Yaga. Bagai yaga. Yaga. Sagayaga pagigi dugo. Yaga. Mana bau nak pergi Valentine? Ya kenapa ini tuan? Kamu masih di alam mimpi ke? No, di alam mimpi. Mimpi bersama bidadari. Bersama bidadari saya. Itu yang asyik langgar orang ni dah. Tadi langgar bandit, ni langgar bison pula. Aduh. Kenapa gagak cari ke Kiro? Aku ke Valentine. Sekejap aku hantar ni. Aku hantar surat kat gagak. Jap, tanya dia kat mana. Kanda gagak.
anda ada di mana? Valentine. Kita pergi kat tempat masak tu, macam ada orang pakai, siapa tu? Macam suku asli je. Agak logo. Alamak, dia tak jawab pula. Howdy Nona. Tak menjawab pula. Tampak gaya macam suku asli tapi tak tahu siapa. Nona Rebecca kata tak. Bukan Rebecca ni, tak siapa lah. Tapi pakai topi beruang, tak tahu siapa. Macam ramai orang sini. Tidak kata kau. Kini Gini kagak yang tigim baga. Agak-agak. Kagak naga paga kagak mau tigim baga. Buku kagan. Buku kagak. Buku kagan. Tigi daga nakam paga dogok togor kagak. Tigi daga lah ka. Kagak ya kan dogok togor. Cikgu baga kagak mau cagar digi agak higi tagam. Ngung kiki nasakan aga. Kagak lagaw kagak agay gira kita gam saga ya kan lagi begi baga lagi kagam pugum saga jaga. Ya ka. Kagak mau dengar lagi makan aga taga lagi. Dagar lagi again nagis baga lagi pakai segitu. Again nagis bogot. Mana segitu go? Lagi pakai gitu go kagak tagam pagan gitu go. Tagam pagat laga tigi kukuda ka. Maka go baga lagi kagak sugut kukuda ka saga ka. Oh go aga naga jukum paga aku strage naga saga naga. Agak-agak naga maga digi aga jaga laga legen tekeng. Jaga laga lagi tege. Yaga agak-agak saga naga. Oh go bagagi. Saga yaga cagar lagi dogok togor gini gi maganaga yaga. Saga mau gue gal tiga daga aga kagak. Maka cakap tigi daga agak-agak lagi. Tigi daga agak-agak. Laga, bagai laga. Kagak laga gitu gue saga yaga tegar pagak saga baga lagi kagam pugong laga gini gi. Maga lagi daga saga yaga pugun magahugo baga lagi kagam pugong waga bigi tigi. Cukup laga. Maga lagi. Oh, apaan mengamuk Apaan mengamuk ni, Rodriguez, jangan mengamuk. Kagak mau agak daga buguru gumogon kagak sih. baga laga. Maka cakap daga. Taganya agak laga. Maka nagan tiki laga digi ka kampugong sagaya ka bukurugong tiki aga. Yaga. Magarigi. Maga lagi. Silalai di sini.
Bos di sini Nusantara ada tak? Ada. Nak di sini Nusantara. Jadi saya sampai kampung BT saya bagi DM boleh? Boleh. Nanti saya bagi. Sekejap Beri saya terima kasih untuk follow-nya. Terima kasih. Welcome. Selamat datang. Jadi sampai kampung BT saya DM. Saya hantar ni Saya jangan boleh dialu-alukan. Selamat datang welcome in advance kepada Marisa Hairil untuk masuk apa ke Nusantara. Jadi nanti saya bagi link. Ataupun siapa yang ada sini boleh DM-kan link pada ni Marisa Hairil ni. Link di sini Nusantara. Siapa yang ada? Dah bosan dengan 5M mantap. Saya pun dah bosan dengan 5M lah tu yang datang ke sini. Di kampung ada fighting Everybody was kung fu fighting. Siapa nak di sini tu Marisa Hairil tu Akiro. Kalau kau ada tolong bagi dia boleh tak? Kesian dia. Sagau daga-raga ya galaga igi maganaga kagarbaga. Tigi daga nagampaga pugulaga. Daga? Mogo kiki naga-daga digi kagampugong. Cuma aku nak bagi kau ni DM dia hantar kat DM. Mogo. Bagarmaga sugud jaga kalau mogo segendigiri kita gadigi dagarigi ganang gas bogot. Yaga dagarigi ganang gas bogot segendigiri segajaga. Togo jaga gaga kegedaga kaga tagadigi. Yaga tigi daga aga ogoragang sagayaga pagigigi laga ganang gas bogot. Tegampagat laga tigi kugudaga. Togo. Aga-daga kagas tagamaga kaga. Agarigi gini tigi daga aga-daga laga bagulagu magadaga. Tigi daga aga-daga. Yaga. Aga-aga. Taga pergi sagayaga sugudaga kekenyagang miging gugui gini. Sagabaga buku kaga nagapaga. Sagayaga dagang agar. Maganyaga wagar gaga kagatogo kogo. Digi akin nagas bogot sa kanaga. Yaga kagalaga vegile gantagan tigi daga aga-daga. Magarigi kaga daga tagang ke akin nagas bogot. Togo. Yaga. Pagagam. Taga pigi bagago guslaga aga-daga kagas tagamaga. Yaga. Aga-daga kagartagas. Yaga. Tagalaga sugu kugu yaga laga ginti daga aga-daga kagarjaga. Magaragi kaga agam bigi hagarbaga laga ugunto go chagarigi kagartagas. Yaga sagayaga pukun bugu kaga agadku. Aga-baga? Sagayaga pukun bugu kaga kagalago aga-daga sagaw daga-daga kikitaga magahagu jugu agal baga tugu agayigan gitu go. Nagantigi sagayaga bagayaga magahaga laga kagartagas pagadaga sagaw daga-daga kikitaga sagayaga. Taga mo ko pagalugo aga-paga taga digi? Baga tugu agayigan ogo. Pogo? Tugo aga-paga gitu go? Ugun tugu pagaluguro Ugunto ko pagaluguro. Yaga. Pogo? Daga tugurugos. Baga tugu agayagan sagamaga agaragang igitigu sagajaga. Ogo igagaraga ugunto ko aga-paga sago kagaragang. Agaragang ugun tugu bugoga pagaluguro dagangagan bagadagan segenji kataga igitigu sagajaga. Gagaragam? Bugogagan gagaragam igitigu agaragang. Ogo agaragang magaga. Yaga. Tigaligi ngaga sagayaga sugudaga kagaragi pogot. Yaga. Sagayaga igingagat agaragang. Kagaragi pogon. Magasigi agadaga zigi digi sagabagalaga. Yaga. Begitu juga kagan. Yaga. Kagamugo bigilaga laga gigi magahugo digi sagabagalaga kagamugo. Tugukugulaga. Yaga, igi-digi no go choge salaga. Gadugo. Sagayagang laga kagamugo. Tugukugulaga. Nagantigi aga kagandagadat dagatagang. Mugong kigin agadaga. Yaga. Yaga. Magaga. Tigiraga paga. Yaga. Iginigis kagapaga. Dege wigi kaga. Dege wigi. Marisa Hairil dah dapat ke ni? Sige kapaga ikininggi. Dah dapat ke link apa tu? Link di sini Nusantara. Saya lupa kadang-kadang. Marisa Hairil dah dapat ke?
Ogo, naga-maganya kan lugu paga. Gigi Ya, dengarkan megercuku nak pagar lah. Naga-maga kagamu. Ada saya lagi. Sagau dagarigi bagai, lugu bagai. paga. Naga-maga digiaga apa? Sagau dagarigi lugu paga. Naga-maganya ga. Ogo, sagay igiganga kan agak digi sagay kegeligi lugu paga. Sagay kan naga-maga gitu go. Yaga. Tidak agak paga. Yagan berhenti. Sampai dah. Sagayaga, igi agak naga-maganya ga. Sagau dagarigi lugu paga. Ogo. Agak-agak lugu paga lah gigi sogorakang ya ka. Yaga. Bagai tiki pagar, bagai cuku yang nak sagar laga. Maga naga, gagak. Oh. Adi ganda. Itu baju untuk menembak kan? Ya ke? Lihat saja. Kena? Apa calit yang ada di kanan juga kiri. Ya dua calit lah, corporal lah sudah. Ya, jika 4 jadi apa? Oh jika 4 apanya? Kita ada 4. Dia sampai 3. 3 sajalah. Togolokon sagayaga. Iya kah? Segembugu kagan sagayaga. Bemosi. Mogol sege. BG bogus lagi. Mogol segi sana. Aduh, bye-bye tongko bye-bye. Tidak tak tahu Dan, berbeza. benda dari sekali ya. Jangan nyugut daga. Jaga. Kenapa agak cikgu? Agak terkejar gigi. Sagayaga peger lugu ragawa katakan. Ditimpa makin teruklah nyanyoknya itu. Ya ke? Adi, kanda. Mogol lagi kakak. Kebetulan kanda hantar surat pada Dinda tadi bagi tahu di kampung Wabiti kan. Iya. Jumpa pula orang tua tu kat Valentine. Oh, dia buat apa di sana? Tak tahu dengan Z. Wakat ege pegan. Baliklah sama-sama ke kampung. Wigil pagan siru. Mereka ada tu, ada fighting. Orang fighting ya. Okey. Dengan ceritanya Z sudah menang 4-0 gitu. Z kan kanda. Pagat pukul lugu tak. Memang sudah susah mau dikalahkan. Dia akan menang dulu. Jaga. Iya, champion ni. Champion kan. Laga nyaga. Laga bagan. Dinda ingat lagi mendiang White Eagle merajuk dengan dia tau. Kalah dengan dia. Lagawakan. Ditimpa. Nanti minta kod baju yang tadi tu. Ya ke. Bagaimana jika mau beri? Yang baju aku ini macam baju rela. Pakai lagu Cross Zero pula guys. Ya tapi bagus juga ini. Ya. Regimen Askar Melayu Diraja. Ya, veteran. Macam mana dia berlawan sampai dia pasang piring hitam di badannya tu kan dah. Dah macam Tromen dah. Sisi. Zee dah macam Tromen dah guys. Aisyah. Ambil ni. Agus. Shot. Dia macam ni NH sekejap. Dia macam ni. Shua. Kan betul tak? Ambil kau. Ya bergema. Dia bergema.
Lawan. Lawan. Dinda, Dinda rasa dia dah tahu lagu yang Bunyau pasang itu kan dah? Kan dah? Ya. Dinda rasa Dinda tahu lagu yang Bunyau pasang tu? Lagu apa? Namanya Gagak Kosong. Oh ya, benar-benar. Kan? Ya. Tapi gagak kosong tak boleh lawan gagak capek Ya. Gagak tu dia kosong saja, gagak capek berisi tau. Jangan main kepala lah. Sakit lah. Betul lah Syak, betul lah cikgu tu. Ya Syak tu, betul tu. Inilah dia, inilah bendanya. Segala kerjanya agak-agak ya kau. Ya, kau aku packing sakan. Kanda, ini Wah, 5-0 ah. ini membuktikan apa tu Kanda? Agak-agak ya kau. Ini membuktikan tenaga orang sudah berkahwin lebih kuat daripada orang bujang Dapatkan semangat daripada luar biasa. Ya. 5-0 ah. 5-0. Lagi mak kau kosong kau gini. Kau gabar kau. Kau kusah agak kau agak mugu kakak. Kogol agak sagaya. Tunggu gugo. Bagai gigi sagaya ugur-ugur ugur-ugur. Sagaya kau agak. Tunggu gugo ugur-ugur ugur-ugur. Makan agak saga makan. Maka dia call out kamu lah. Itulah. Sebentar. Agak agar kakak mugu agak saka kakak agak regi. Negeri regi segem bekila kan. Agak apa? Agak apa? Kakak mugu agak saka kakak. Saka kakak? Agak negeri segem bekila kan. Ya Saka kakak igit-igit saka lagai. Itu gue bukan saka kakak. Itu gue gugu lagai. Bukan saka kakak? Bukan. Maka kakak nak ni gitu gue. Kamu ada saka iti ya? Saka iti? Di kampung. Oh ada. Iti assassin. Itu angsa. Angsa. Iti kan dah. Iti assassin kan dah. Mana Syaman mau try lah lawan dengan Z. Kalah pun kalah lah. Dah tahu dah kalah. Tapi lawan saja. Mau penuh. Mau apa mau. Kamu perlu lagi 40 tahun untuk lawan saya. Siapa yang boleh ya? Tidak ada ya. Z. Ya. Kamu boleh urut nama ke? Kau tidak boleh. Hanya Syaman saja. Mana Bimusi? Mana Bimusi? Mana Bimusi? Lihat, kita korang kena sampuk. Mari. Kenapa? Oh dia kena. Ni dia rasuk cikunyonya mungkin. Mari. Dia berubah. Ya. Yaga. Aku agak kakak buku agak kakak muku lega bikin makan negara kita agak. Kakak muku sagamuku agak. Magas tinggi sagayaga agak kagan bagal lagas. Agak pagayaga sugudaga kakak muku buku agak. Tegar haga daga sagayaga. Agak bagai yang kakak minggi buku agak.
Kagamugu sudaga baga kagar tegempagat sagayaga. Kagamugu caga kagap laga gigi. Tegempagat agak baga. Tegempagat agak makan naga. Baganya agak kagak miki baga kagar. Tiga dekat agak baga jaga wagam. Magau ku megat belakang kita ku. Kagamugu buguagan agak baga. Sagayaga tidak agak kagan magenti agak kagan digirigi. Kami buat kami buku agak paga. Kagak taga kagan. Kagak miki buku agak paga. Semua ada Jagarigi laga. Apa? Kamu ku tiki dagak mengenjak kau agak bikin niki. Laga saga kagak niki. Jaga wagap agak tagak kamu gua agak kagak lega bigi mengendekar kita ka menggemi gitu gua Gini uku bagaknya agak ceging. Kau main glowfish jak mereka ni. Kena paga gini. Agak taga lagi. Kena paga gini. Gini mesti ketika menggerak taga gini. Ya kah. Kalau muka maga sigi maga hukum maga migili tinggi gagal laga bigi laga maga di gitu kuku gini gi agak takau maga hukum sakaya agak begeri gi laga saga kikit. Saya tak boleh kau buat ni bukan seram ni. Segi tahu agak mau sigi. Agak sigi paga agak. Tikin paga. Tengah gugu. Tikin paga. Pakai cik itu pun tengok gugu dengan gitu. Dia timpah. Itu. Biar mau saya panggil kamu. Yaga. Pakai cik itu gua tengok dengan gitu gagap juga. Apa yang dia lakukan? Oh, go, tak ada go. Itu go. Beberapa agak dikit tinggi paga kakak. Taga paga. Mana punya tadi? Mana? Menggenaga. Begitu go. Gini. Begitu go. Taga paga. Kamu Sige gi agak digi tikim paga. Digi strogo begi agak digi begi mau segi agak dugo. Sudah kering juga ini masih. Tidak. Buku lagi magembaga lakas. Lugong-gugu. Agak paga yagan sagayaga buku agak. Kita dapat beli-beli ya. Tak ada kan dah. Dinda rasa mungkin dia memancing dengan tupai kan dah. Cukup baga. Di mana? Wanjila rasanya. Dia rasa ya berat. Karena mau pergi, Dinda ikut. Pada mau pergi kejap lah. Mau Dinda ikut kah? Ada kata yaga. Mau Dinda ikut? Marilah, Dinda ikut lah. Dah pakai baju balik ni, tadi nak lawan tak jadi. Bagi tahu mereka kita ke Onila. Sebentar. Jap, Dina pergi sana. Ya. Z. The moral of the story jangan kecil merata. Z. Amba dengan tuan gagak pergi ke Wanjila mau cari bili-bili dengan tupai. Ya. Baik. Kami pergi saudara-saudara. Ya gak? Oh, tak ada dugong. Ya gak. Bagi saya gagak pergi gigi dulu. Ya gak, harga 3 ke 3. Ya gak. Berikan dah. Satu hari ini karena tidak apa dia. Itulah. Rasanya mereka sudah, orang kata sudah seronok memancing kena. Hari itu kalau Kanda perasan lah, Tupai cakap apa? Dia nak buat kemah satu di Onjila tu. Wah. Dia kata, Kanda, Dinda rasa Dinda sudah jumpa tempat Dinda lah. Mungkin Dinda akan dirikan kemah di Wanjila ini katanya. Tadi Kanda cari di Valentine juga tidak ada.
itulah tu. Dinda pun tadi daripada Annesburg pergi ke tempat latih kuda. Sampai ke Valentine pun tak nampak langsung mereka berdua. Mungkin betul lah rasanya di ONG lah tu rasanya kan dah. Dengar cerita berus kuda boleh guna 5 kali saja. Ya betul. Masuk kali kelima bulunya sudah habis, sudah tertanggal kan dah. Mungkin kali ini bulunya tidak tahan. Bulu berusnya itu. $50 5 kali. $10 sekali berus. Ya. Amba mandi pun $1 saja. Tahu paling mahal $5. Kuda lagi mahal daripada tuan lah. Iya. Mahal betul tu. Tapi tadi kan ada seorang pelatih kuda tadi, Tuan Jalal Lenteng kata apa tau. Dia bagi tahu rahsia tu macam tak mau lakukan dia punya berus kuda tu kan dah. Dia kata apa? Masukkan saja kuda tuan ini ke dalam sungai, nanti tuan kau bawa, dia kata. Tu dia. Tu. Besar tu kan dah. Lembunya. Aduh. Aduh. Adai. Kamu tengok mana kau bau? Adai. Cepat naik. Kamu tengok mana? Aduh Ganda, Dinda dah lah 2 kali jatuh kuda hari ni Ganda. Di rumah Zee. Ganda. Apa yang kau terjadi ni ya? Duduk sistem itulah tu. Nanti kamu hadap sajalah perangai kanda-kanda kamu berdua nanti ya. Ini kalau kamu masuk nanti. Kanda-kanda kamu berdua ni memang minta sistem ah. Bagaimana? Nanti kamu hadap saja ya. Kami berdua memang tak sistem. Masih agak menung. Keli howdy, keli. Aduh, kena. Sana kena. Apa kena hari ni? Apa kena kita hari ni kena? Mari. Tidak tahulah. Aduh. Ini berantu lah rasanya. Mungkin berantu kena. Keli, terima kasih untuk adminnya Keli. Semoga dimurahkan rezeki berdagang segala urusan. Terima kasih. Tadi dah lah 2 kali Linda jatuh kuda. Kali pertama di tempat host trainer. Yang kali kedua tadi tu kamu lah ni. Yang kali kedua ni lagi lah. Aduh. Tuh. Kambing. Laju ke kambing apa? Tuh. Sudah jatuh. Mari. Naik. Dagingnya sudah habis. Lembu kembali. Tadi pun sebelum ribut tadi Dinda bangun tengok daging Dinda pun sudah habis lah. Kosong.
Di dalam Ya, wagon. itu yang kena memburu tu. Ya. Oh ya, tempoh hari kan dah. Waktu pembelian tiket bidding salon tu, ada seseorang dia bagi Dinda merasa bagaimana rasa resepi hot stew tu kan dah. Bila Dinda makan, kenyang dan haus itu hilang kan dah. Dua-dua sekali. Oh, dua-dua sekali. Ya. Cuma haus itu tidak hilang sepenuhnya. Yang lapar itu hilang sepenuhnya. Bila ya? Kau mesti tengok papan. Esok kan dah di Theater St. Denis. Ya. Mau tengok ke Tapi dah? memang Marino tidak ada kan? Belum ada lagi. Mungkin sekarang ini perancangan Marino Highland itu sedang berjalan, tapi yalah, tak tahulah bila mau buatnya. Tapi ada perancangan mau ambil mana-mana ni kah? Dinda ada bincangan tempoh hari. Gunsmith kita di Annesburg itu, Dinda ada jumpa Tuan Victor itu yang wakil pelukis peta Nusantara itu. Dinda mau tukarkan nama kepada APC Gunsmith. Nama company dululah. Tidaklah nama masuk Gunsmith Squad nanti. Kalau satu hari nanti, kalau saudara kita itu berjaya dapatkan Gunsmith di Marino Highland nanti mereka tanya, ini Gunsmith Sukwasri, ini pun Sukwasri punya juga, begitu kan. Jadi Dinda minta dia tukar kepada nama APC Gunsmith lah. Dan nanti di Marino Highland tu mungkin mereka boleh gunakan Gunsmith Sukwasri ke apa benda ke, macam tu. Jadi untuk sesi kali ni kita tidak ada cuba membida di mana-mana lah ya. Tak boleh kan dah. Satu keluarga, satu bisnes saja. Ya, mana tahu ada keluarga suku asli yang lain mereka tidak mau cuba. Tidak ada. Nampaknya mereka menunggu Marino Highland tu kan dah. Yalah. Dinda pun nanti mau melabur lah untuk saudara kita dapatkan Kena kumpul lah ni. Ya, betul. Kita kena pastikan tempat itu kita punya. Ya, dua-dua sekali kan dah. Jangan bagi peluang kepada orang luar. Ya, salon dengan Gunsmith bagi kita punya. Itu. Siapa? Waktu macam ni tidak ada rambutan pokok ya. Tidak ada. Waktu begini tidak ada rambutan pokok. Mungkin mereka takut dengan dah. Takut nanti di bandit. Masih ada lagi bandit ya? Ya, masih ada lagi. Cuma sahabat-sahabat kita saja yang masih orang kata tidak menunjukkan identiti mereka. Warga-warga yang baru sampai ke Nusantara pun mereka tidak kenal Rek Ponco itu siapa kan dah. Jangan sampai Rek Ponco muncul kembali ya. Ya. Kalau Rek Ponco muncul habislah mereka. Ada lagi ke korang? Korang ada lagi ke dalam live? Halo?
cuba tengok tupai dengan biri-biri ada tak. Merayak saja mereka ni hari-hari. Yo. Oh, tempoh hari Dinda jumpa apa biri-biri waktu di Kanda masih tidur kan? Basah bajunya. Main air di orang jilat lah tu. Hai. Biri-biri. Ni sampai sudah hari-hari asyik memancing saja. Kanda dah bagi dia umpan kan pada biri-biri? Ya, ada. Dia mau habiskan umpan lah tu. Mana dia sudah pandai beli sendiri tu. Oh ya kau. Ikan pun sudah pandai pergi menjual ikan. Ini tidak ada lah. Tidak ada. Oh, tidak ada tu nampaknya. Jatuh dalam air tu kan tak boleh tarik ke? Tak tahulah. Tenggelam sudah. Itulah tu. Kenapa kuda ni ah? Kanda kuda ni? Kanda okey ke? Jadi nak tolong tarik. Ada Kanda pun tarik. Boleh. Sunyi saja tempat ni. Ya. Macam mereka tidak pernah datang pun. Airnya macam tidak berusik kan dah. Nah, ikan pun banyak. Biasanya kalau tupai datang ikannya semua sudah tidak berani. Ya betul. Okay, mereka tidak datang ke sini ya. Itu kan mau pulang ke Valentine saja dah. Marilah. Tadi kan ada jumpa dengan seorang nona namanya Nona Cherry. Nona Cherry? Nona itu mentertawakan kuda Kanda. Kenapa? Dia sepertinya tidak boleh bernafas tadi. Kenapa? Karena beritahu nama kuda Kanda apa? Panau? Iya. Apa yang gelaknya? Katanya panau itu nama penyakit. Amba kata dalam bahasa kita panau itu maksudnya beribu bintang di langit. Ya betul. Apa yang dia gelaknya? Entah. Wah, mungkin mereka tak tahu bahasa Apache lah Kanda. Mungkin lah. Ya. Kemudian dia cuba mau jual makanan kuda kepada Kanda. Kanda tanya makanan apa yang ada. Katanya HQ. Kanda cakap maaf lah, kuda Kanda ni makan Royal Canin. Lepas tu keluar angin pula daripada hidungnya. Macam tu. Ya macam tu. Sama. Oh macam tu. Macam tu. Ya. Kenapa ya bila Kanda orang kata mengucapkan benda yang betul, mereka mengeluarkan angin lah Kanda? Tak pasti. Mulanya Kanda ingat si panau ni kentut. Ya. Tapi pelik tidak beritahu.
Rupanya bunyi itu datang daripada Nona Cherry. Oh ya kah? Aduh. Mungkin dia cuba untuk meniru bunyi kentut panau ni kan dah. Tapi tak menjadi. Wah, apa itu? Kentutnya si Panau. Dia ingat panau ni kentut celik beret kot kan dah. Mau tiru tak jadi. Dah, lepas tu cepat-cepat mau berangsur dulu katanya. Ketika itu mukanya sudah kebiruan. Kenapa dia tahan nafas? Tidak ada bunyi gelak bunian pun masih lagi ada orang lain ni ya. Menahan nafas lah. Iya. Kenapa? Ha? Teringat si tupai sudah. Yok. Tadi Dinda jumpa dia di Valentine. Bukan sebelum ribut tadi. Dia kata Siapa tupai? Tupai. Dia kata bawa balik di Owen Jila kan dah. Dah agak dah. Kadang pula jumpa si Bunian tadi. Oh ya. Di klinik Valentine. Dia dipatuk ular. Buas sangat. Patuk ular di Valentine. Mana ada ular di Valentine? Macam mana dia jumpa ular? Kanda ingat tak yang apa ada satu hari tu dia meniru pakaian Bigi Sogon kan? Ya. Esoknya tu dia kena sumpahan Bigi Sogon. Sumpahan darah tinggi. Orang lain itu naik wagon dengan Kanda pun. Jatuh tergolek-golek dia. Ya. Dia kata dia stres. Padahal tidak ada apa-apa, semua okey saja. Dia seorang saja yang kena. Itulah lagi Dinda kata pada dia. Tiru lagi Bigi Sogon. Kan sudah kena. Sudah nak kata darahnya itu lambat sampai ke kepala. Dia tu tidak tinggi mana. Ya. Perjalanan darah daripada kepala ke kaki tidak sejauh kita. Ya betul. Lepas tu ada hati pula mau tiru pakaian Kanda tau. Siapa? Bunian. Dia pakai Kanda? Dia kata nak tiru pakaian Kanda dengan kepala serigala sekali. Tapi dia tak pakai kepala serigala. Dia kata dia pakai kepala coyote. Berani dia ya. Ya. Dinda cakap apa? Kalau kamu cuba meniru Tuan Gagak, jangan kamu mengadu kepada hamba. Dinda kata pada dia, jangan kamu mengadu kepada hamba. Kenapa esok harinya itu kamu rasa nak marah saja? Dinda kata pada dia. Sebab apa? Sebab Dinda kata Tuan Gagak itu aura ketuanya itu kamu sendiri nampak kan. Dia itu tegas. Kalau kamu esoknya itu, kalau kamu kena penyakit tegas macam Tuan Gagak itu, jangan kamu ni ya. Jangan kamu tanya kenapa. Tapi kan Kanda tidak tahu kenapa. Kalau dengan si Bunian tu Kanda tidak boleh nak tegas. Betul kan? Nampak dia sama seperti biri-biri. Ya. Dulu kalau waktu Kanda sampai Nusantara mula-mula dulu, kalau diikat oleh orang sesiapa saja, esok dia tak dapat melihat dunia Kanda. Iya. Tapi hari itu Dinda terkejut tau. Kanda boleh tergelak bila Kanda diikat oleh dia. Itulah. Sejak sudah ada anak ini, entahlah. Mungkin sebab ni lah Kanda. Sebabnya sifat kebapaan Kanda itu sudah, orang kata apa, sudah muncul sejak ada biri-biri dengan anak-anak dulu lah. Mungkin ada benarnya kenapa ada orang panggil apa, kabar-kabarnya yang ketua itu tidak patut berkahwin. Mungkin ini sebabnya. Ya.
sifat simpati pada kanak-kanak itu harus ada juga, betul tak Kanda? Ya. Walaupun ketua itu tapi tugas. dulu kita kanak-kanak pun tidak ada simpati kepada kita. Oh iya, Anda Kanda dulu jangan ceritalah Kanda. Bagaimana didik Kanda dulu, macam mana Ayanda Dinda didik Dinda dulu. Woi, jangan cerita Kanda. Kalau mereka lihat macam mana Ayanda kita mendidik kita Kanda, mereka mungkin akan nilah Kanda. Akan angkat kaki ya. Sampai. Kanda mau tidur sini kah? Ya, Kanda rasa tidur sini sajalah. Baik. Kanda tu Pak Haji mana pula tu? Esok Kanda belayar kah? Balik terawih. Ya, apa? Esok Kanda belayar kah? Ataupun ada di sini? Mungkin ada di sini juga. Baik. Baiklah Kanda. Lusanya Kanda ingat mau mengkritik lagi lah. Lusa Ahad. Okey, dia dah ikut. Ya. Baik. Hari tuan. Kanda mau tidur dulu. Baik. Ya. Kanda. No. Siapa ni? Bangau ke? Bangau ke? Haji Bangau. Jadi tu kasi tu Aminnya. Haji Bangau. Haji Bangau. Bangau. Ya. Mana pisau cukur Kanda? Mana pisau cukur Kanda mana? Oh, mau pisau cukur. Mana? Mana pisau cukurnya? Yang kamu curi daripada kemah Dinda Kanda Tempori. Tak agak. Sudah hilang kah? Ni, kalau kita nak masak, guna daging kan? Ya, guna daging. Lepas tu, tekan G kat sana. Ya. Ya. Tok G. Kanda ada satu orang kan? Dah agak dah, mesti tanya punya. Ini dia sama kita trik. Dia sama trik macam peluru bagi pada Dinda ni. Bagi pada dia. Kamu bagi apa? Bagi daging. Ni Bangau. Kamu bagi daging. Kamu bagi daging balik. Enak. Masak dah. Pergi masak. Kenapa pula? Kamu disumpah tidak boleh masak ke? Tak boleh masak. Habis lah. Apa habis. Sambur. Habis lah. Ada. Nak Kanda mau tidur dulu. Kanda mau tidur dulu. Jumpa esok. Kanda mau tidur dulu. Dinda tidur. Jumpa esok Kanda. Ya. Baik, hati-hati Bangau. Ingat semayang subuh. Pisau cukur Kanda tu tak apalah, biarlah hilang. Kanda rasa macam handsome pula berjambang. Semut banyak orang tu. Itu tak tidur awal tu. Bukan apa, Kanda rasa macam handsome pula bila berjambang begini. Tak apalah. Kamu hilangkan sajalah. Tapi masalahnya, kenapa tang kening tu je putih? Kamu ni mau jadi apa? Aku tak tahu. Kenapa kamu gini? Make up. Tang kening tu je putih. Aku tak tahu macam mana. Paling kurang dia biru. Apa jadi pada kamu ni Bangau? Aku nampak mata tu jelek-jelek. Dah macam ayam pink. Nampak macam ayam pink. Sudah Kanda tengok dulu. Dengan bawa tangkehnya. Ya. Aduh, Bangau. Aku tengok kening aku ni pun. Ya, aku takut orang cium. Aduh, apa jadi pada kamu ni? Tak apalah. Apa Kanda mau tidur dulu? Kita jumpa esok ya, Bangau. Mau tidur juga. Ya. Kamu hati-hati. Apa-apa hantar surat pada Kanda. Ya. Jarang tau Dinda mana. Orang nampak kan Dinda semua lagi. Takut kena tasbih. Aku baca tangking. Ya, mereka takut lah. Dia senang je. Mau dengar? Weh, Dinda sekarang sejak pergi haji. Tengok. Macam 抓给我快点电短快嘛，电短快嘛，还快帅短。 nampak? Wah. Macam lahir saja, tak apalah. Ya. Bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Betul tak? Dengar tak? Kau dengar tak? Dengar. Nanti dia pukul kamu. Baiklah, Bangau.
Kena dia nak gaduh dengan kamu tu. Bodoh ni. Habis. Aduh, bangal macam-macam. Okay lah guys, saya undur diri dahulu. Kita jumpa lagi. Terima kasih yang bagi gift, terima kasih yang tap screen, terima kasih juga yang share dengan saya, terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, memudahkan segala urusan. Kita jumpa lagi. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Determined to find a mysterious food. 1,000,000 years he had been searching for that mystery. 抓你玩，快点！